Okey, Assalamualaikum dan seperti biasalah ya, berjumpa lagi kat channel KL Info Media. Okey, sekarang ni abang ada dekat Lumut Perak di pantai Teluk Senangin ni. Pantai Teluk Senangin dulu mungkin dalam 1-2 bulan lepas lah kan, tempat ni viral tau, kerana isu macam dekat pantai Port Dickson tu yang bagi sewa-sewa kerusi, meja-meja dan pelampung kat sini kecoh kemarin kan. Jadi kita dengar dah diangkut oleh pihak Majlis Pembenaran dekat sinilah, Majlis Pembenaran Manjung. Jadi hari ni kita datang sini, kita sambil-sambil nak healing-healing, kita nak tengok masih ada lagi tak penyewa-penyewa kerusi-kerusi dan meja seperti yang viral baru-baru ini. Okey, jom sama-sama kita pergi tengok dan tinjau di lokasi ini. Okey, jadi apa yang abang nampak dekat sini masih ada lagi yang meja-meja dan kerusi yang disewa. Mari kita tengok berapa harga yang ditawarkan untuk sewa kerusi meja ni. Jadi apa yang abang nampak, kerusi ini dan meja ditawarkan dengan harga RM10 setiap satu. Jadi abang tak paparkan lah di sini takut menjadi masalah. Okey, kita terus ke depan untuk kita tinjau lagi di lokasi ini. Pantai ini memang cantik lah tuan-tuan. Untuk kita tinjau macam mana keadaannya di sini sekarang. Kalau ikutkan dalam video yang abang lihat dulu, banyak sangat lah ada kursi-kursi dan meja disewakan di sini, tapi sekarang ni nampaknya berkurangan sedikit lah walaupun masih ada lagi. Dan pelampung-pelampung yang ada di situ tu tuan-tuan, itu disewa tuan-tuan. Dan juga abang dimaklumkan ada beberapa orang yang diberi kebenaran untuk menyewa kerusi dan meja sekemah-kemah di sini. Jadi abang rasa yang ada sekarang ini berlesen daripada Majlis Pembenaran Manjung. Dan sebelum kita keluar dari lokasi ini, kita enjoy dan healing dulu matahari terbenam di Teluk Senangin ni. Cantik juga tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama.